Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera sahabat-sahabat semua. Hari ni pagi ada masa sikit, jadi ada nak buat persiapan lah untuk ikat tali mata ni kan. Jadi insyaAllah lah pada minggu ni hari Selasa nanti nak cuba dekat kawasan Muar lah, kawasan Muar. Jadi kawasan Muar ni kita nak cuba mancing dekat Togok, Togok dekat Muar ni. Togok ni dia biasa tempat orang pasang jaring untuk ikan, macam bubu besar lah, jaring. Tapi di sepanjang ada jaring tu ada jajar lah. Jadi kita nak cuba mancing kat jajar. Kat jajar ni banyak kayu-kayu, kayu-kayu. Jadi dekat kayu-kayu ni kalau nak mancing itulah kena hati-hati lah pasal mudah sangkut, mudah sangkut. Jadi hari ni saya nak bagi sikit tip lah kepada pengalaman yang lepas, mana untuk elakkan sangkut. Jadi antaranya kita kena guna perambut yang pendek lah dalam setengah depa, dan juga kalau boleh lagi pendek pun tak apa, jadi antaranya yang macam ni lah, panjang ni, lebih kurang dalam separuh daripada depa ni, ini pun kalau mata macam ni baru kita ikat 2-3 mata lah. Jadi macam Apollo tapi mata panjang macam ni. Ni. Ataupun satu lagi yang agak sesuai, ini yang setengah depa lah, setengah depa panjangnya, panjang setengah depa, ni lebih kurang, ni setengah depa, ini lebih setengah depa ni, Ini bagus setengah depa lah kan. Sedepa pun ini pun dah, ini nak kira satu depa lah, satu depa. Ini pun okey juga, tapi drat nak kena ketat lah, drat kena ketat. Dan kalau ikan makan, mungkin sempat lah untuk selamatkan ikan tu daripada dia masuk jajar ataupun masuk lubang kat situ. Kerana ikan biasanya banyak dekat tepi-tepi jajar tu, dia ada banyak makanan kat situ. Jadi bolehlah cuba ikut. Satu lagi mata, ikut ini kawasan-kawasan sini matanya tak ada besar lah, tak besar mata untuk mancing. Ini kawasan jajar ni, ikannya dalam saiz kilo lebih. Ini yang untuk ni cantik lah ni, ni mata pari ni cantik, panjang dia. Ni untuk mancing di bahagian jajar. Banyak buat macam ni lah, ni cantik ni. Mata yang besar sangat, kalau ikutkan mata ni nombor 18. Saya pakai mata nickel hook ni, soy ring white, ni, ni nombor 18. Harga pun tak ada lama sangat, ini dalam RM12 lah, ada baru biji mata. Ini yang besar sikit ni, saya macam ni, nombor 17. Ni pun okey, warna putih, ni kuat ni, okey. Nombor 17, nombor 18, okey. Ini memang okey lah, insyaAllah. Yang penting perambut, dan tali perambut di jajar ni paling kurang pun 40 lah, 40 je. Ni saya pakai 100, saya pakai 100, 100 kalau sangkut, minta jauhkan dah. Memang tegang urat lah nak tarik kan. Dan 100 ni pula pengalaman lepas daripada tekong, banyak yang pakai 100 pun putus, putus bukan pasal sangkut, pasal ikan. Tu yang saya guna 100 ni, 40 okey lah kan, nasib-nasib lah. Tapi dia, dalam ikan-ikan yang sedang-sedang sekilo lebih tu,
celah-celah tu ada ikan yang besar-besar. Tu yang kadang-kadang putus. Yang lepas memang banyak kali putus lah. Saya pun ada putus, tekong ada putus. Yalah. Tapi kalau nak ikat tali yang 100 ni kan, kena pakai tali yang baik sikit lah. Pakai tali yang baik ni dia punya tu lembut sikit kan nak ikat tu. Kalau tali yang biasa ni murah, tapi dia punya tali tu tak cantik lah dalam air kan, pasal dia keras kan. Tu pasal duit dia tak keras kan. Kalau duit ni keras, yang tali lembut. Tu je macam ni. Ini saya pakai yang baik sikit lah agak-agak. Ini super soft ni. EX ni. Ini 100. Super strong. Ni lembut ni sikit. Ni 40. Ni 40. Ni kalau ni pun bagus lah. Dulu saya guna tali ni. Memang kuat lah. Ni tali Toman ni. Ni tali hantu. Tali hantu ni dengar pengalaman lah, katanya ikan dalam air dia tak nampak tali ni kan. Ni tali hantu. Ni pun okey, ni 40. 40. Tali dia pun kuat. Harga dia pun tak ada mahal sangat ni. Dalam RM30 je. RM30. Yang ini super soft RM20 agak dah cabut. Dia pun tak mahal sangat lah, 21 super soft ni. Yang ni tali hantu ni pun okey, cantik. Baiklah. Dah ikat tali mata. Mata yang kecil sikit. Mata kecil. Dia okey. Ni saya ikat apa ni, tali hantu 40 pound. Mata kecil ni, mata nombor 17. Kadang gelam papan pun senang kena kan, kalau mata yang kecil ni. Kalau ikan yang besar-besar senang juga kena. Pasal dia tu sedut telan. Ni papagan macam ni lah. Ni paras. Satu depa sikit ni. Ni mancing kat jajar ni. Tali hantu kan. Risiko ni mancing dekat togok ni, kat jajar ni, batu kena standby lebih kan. Mana dah tahu nanti ada nak derma batu ke kan. Takut putus dah batu. Batu kena bawa ekstra lah. Kalau pergi pun tak boleh air laju. Time air kecil lah ya. Tu cantik kalau mancing kat togok ni. Kalau air besar boleh pergi ya. Tapi waktu mancing tu pendek. Pasal apa, tunggu air jalan surut, air jalan pasang kan, tu je. Bila dah surut dah pasang, laju macam peluru air, memang tak boleh mancing lah. Kan? Dan kita punya mancing pun mata senang sangkut pasal air laju kan. Seperti kalau air kecil, air gerak perlahan kan, lembut, okey lah. Air lembut, air bergerak, itu insyaAllah. Ikan pun kata orang suka main-main ke tepi tu kan. Itulah
Sebab tu nak kena tengok hari juga kan. Kita nak mancing ni pun bukan tentang kromo je kan, kena tengok juga, kena baca air kan, tengok jadual, tengok angin kan. Kalau jajah ni, kalau angin kuat tak boleh rapat jajah kan, tergentak bergesil dengan jajah, rosak bot, menangis tekong kan. Lah bot dia bayar mahal kan. Okey. Kalau pakai buat sendiri ni, ni ada 2 mata ni. Ni okey ke ni? Ni pun saya buat 3 mata ni. Ni pun okey. Ni buat perambut sendiri 3 mata kan. Ini pun sesuai juga mancing kat jajah ni. Saya tunjukkan. Ini saya cerita khas mancing kat Togok Kalau kawasan lapang tak ada masalah kan, baling je kan, kena perambut panjang pun tak apa kan. Ini dekat Togok ni, kat jajah ni kayu-kayu nibong tu masuk jajah tu. Dia bersusun sepanjang Togok tu lah. Nak berangkap ikan masuk ke dalam dalam jaring yang disediakan. Itu tujuan jajah ni tu. Gambar tak tunjuk gambar jajah lah nanti kalau tu saya masukkan gambar Togok ini ni. Ini saya buat 3 mata. Ni cantik ni, 3 mata. Ini okey, pendek-pendek kan. Ini mana mana atas, ni bawah. Ini okey. Segini. Ni 3 mata. Jadi masuk 3 mata lah sini. 1, 2, 3. Ya, saya buat siap-siap. Siap senang kan. Sampai cangkuk baling je. Yang 8-8 pergi, alhamdulillah lah kan. Adalah rezeki kan. Banyak tu tak adalah, tapi untuk 2 minggu punya lauk tu kan adalah kan, seminggu 2 tu ada. Mancing ni tak boleh nak kata lah kan, nasib-nasib kan. Tapi kalau kita usaha dengan cara yang betul, tempat yang betul, kena cara, insya-Allah ikan tu ada kan. Dia kita yang cari dia kan, kita kena tahulah dia punya masa dia kan. Sebab tu tekong tu penting. Kalau tekong ada pengalaman, dia tahu kan waktu-waktu dia kan. Tekong yang kadang-kadang dia jaga kebajikan lah kan. Orang yang bayar untuk dia bawa ni kan. Yelah kita bayar kan. Kita bayar customer kan. Tapi setakat ni itulah alhamdulillah lah kan. Adalah hasilnya. Kadang seronok je mancing kan. Makan pun tak seberapa sangat kan. Makan kat rumah, cari balik ikan kembung. Ikan kembung, ikan caru. Itu kan. Itu ikan favourite rumah. Jadi ikan apa pun bawa balik ada kembung, ada caru. Tu dia tanya kan. Jadi tak kata apa, pergi pasar lah kalau tak dapat ikan kembung. Dan kawasan Muar ni mana ada ikan kembung kan. Macam mancing ni, payah dapat. Dalam meresing tu ada lah kan. Ni saya tip untuk mancing dekat tiang-tiang kat Togok guna perambut 3 mata ni. 3 mata insya-Allah kot. Tak panjang mata ni. Ini risiko untuk sangkut kurang lah kan. Risiko untuk sangkut kurang.
InsyaAllah nanti balik nanti saya ada hasil saya tunjukkan gambar ni. Ini persiapan ni. Tu. Ni dia. Dah siap. Ni 3 mata. 3 mata macam gini kot. Gini. Boleh. Itu dia. Ini pendek. Ni. Nampak? Ni 3 mata. Sama kot. Cantik ni. Mengam. Ini. Doakanlah. Jadi itulah sedikit tip untuk pergi mancing ya di kawasan Togok lah. Mancing di kawasan Jaja di Togok untuk mengelakkan sangkut dan senang untuk cepat dapat ikan lah kalau ikan makan kita punya umpan. Okey, terima kasih. Nanti saya apa-apa saya akan kongsi gambar lah hasilnya apabila saya pergi mancing nanti dalam minggu ni. Okey, Assalamualaikum.